Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJTV. Hari ni saya nak buat Korean garlic cheese bread yang semestinya mudah dan sedap. Nampak sedap kan? Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula kita sediakan inti cream cheese dahulu. Satukan 250 gram cream cheese dengan 2 sudu besar susu dan 2 sudu besar susu pekat manis. Pukul sebati bahan-bahan ni. Masukkan adunan cream cheese ni dalam piping bag dan simpan dalam chiller sekejap. Seterusnya, kita sediakan sos garlic pula. Cairkan 70 gram garlic spread dan biarkan ia suam. Satukan garlic spread cair tadi bersama-sama dengan 1 biji telur grade B, 1 sudu besar susu pekat manis, 3 sudu besar keju parmesan dan kacau sebati. Ketepikan dahulu. Sediakan roti burger dan potong 4 tapi jangan sampai putus. Paipkan adunan cream cheese tadi ke dalam roti seperti dalam video. Celupkan roti ke dalam adunan garlic spread tadi seperti dalam video dan susun roti dalam dulang pembakar. Taburkan lagi keju parmesan atas roti. Panaskan oven dan bakar roti selama 15 minit suhu 180 darjah Celsius api atas dan bawah. Alhamdulillah, Korean garlic cheese bread kita dah siap dan sedia untuk dihidangkan. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.